Hey guys, baru-baru ni kami telah upload satu video kata kita punya Wario 125 dengan Wario 160. Saya pun ada sebut harga Wario 160 kan. Hari ni saya nak bagi promosi harga untuk Wario 160. Dengar, Wario 160 standard sekarang ni tak sampai 10,000. Harga saya bagi 9888 untuk penonton TikTok saya. On the road lah. Ini untuk standard. Kalau untuk SE ni dia beza 300 lah. 10,188 on the road. Khas untuk penonton saya dekat TikTok. Harga loan pun tak sampai 300. Saya pun dah kurangkan harga untuk semua penonton saya dekat TikTok. Jadi kalau korang nak beli Wario 160, jangan tunggu lagi. Ini promosi sampai stok habis guys. Bos. Apa? Saya dengar cerita ada satu pihak ni kecam kedai kita. Betul ke? Dia kecam apa? Dia kecam kita sebab harga kita murah untuk tempoh 5 tahun. Kedai apa lah? Pihak yang mana? Siapa? Alah, kedai motor P tu. Kedai motor P. Biasalah. Korang dengar. Kedai motor P tu, dia selalu kecam kedai motor dekat Kuantan dengan kedai motor Temerloh. Itu biasa. Jadi, dia memang biasalah kecam orang dia kedai motor sangat murah ke macam mana ke. Guys, dengar. Dengan tempoh tahun 5 tahun, kita lagi murah. Sebab saya nak bagi promosi untuk saya punya customer, bukan kedai motor P punya customer. Jadi kalau kedai motor P punya customer, dia nak beli dengan dia, itu biarlah. Sebab dia punya harga sangat mahal. Saya punya harga lagi murah daripada kedai motor P. Kedai motor P tu, dia macam ni. Dekat TikTok live dia letak bulanan dia sangat murah. Tapi dia ikat 6 tahun. Kalau korang kira lah, pakai kalkulator, pakai otak kira pun boleh juga. Dia punya harga lagi mahal daripada kedai saya, Multi X Motor. Jadi korang jangan kena tipu Lagi satu sangat penting. Kedai motor P tu dekat Kuantan, dia banyak cawangan. Tapi kedai motor P dia tak ada pusat servis. Sebab ramai customer dia beli motor dengan motor P tu sebab banyak cawangan dekat Kuantan kan. Lepas beli motor, customer dia datang kedai saya, dia komplain, kenapa kedai motor P tak ada pusat servis? Dia nak repair tak boleh, nak warranty tak boleh, nak servis pun dia langsung tak ambil tanggungjawab. Guys, ini sangat penting. Kedai saya ada pusat servis. Jadi kalau korang beli motor saya, motor ada masalah, saya akan bertanggungjawab sepenuhnya sebab motor saya ada pusat servis di Kuantan. Ini sangat penting. Dah lah, malas saya nak cerita kedai motor P tu. Okey, hari ni saya nak bagi promosi untuk penonton TikTok dengan Facebook saya, Multi X Motor. Okey, inilah dia QJ Motor 250R. Harga cash ini 10,300 on the road. Bulanan tak sampai 200. Ikat 7 tahun, muka 1,500. Ini QJ Motor 250, dia fight dengan, dia compare dengan R25. Guys, memanglah R25 Yamaha memang sangat mahal kan. Okay, kalau korang rasa Yamaha R25 harga sangat keras, okay, korang datanglah kedai saya, tengok motor ni, tengok depan mata dulu. Ini 250cc juga, tapi dia satu silinder saja sebab ni R. Okay, kalau korang nak tengok motor depan mata, korang datanglah kedai saya dekat Jalan Berserah sebelah Public Bank. Guys, yang paling penting, bukan sahaja saya ada buat promosi untuk semua penonton saya, tapi paling penting kedai saya ada pusat servis. Jadi kalau korang boleh menonton saya janji kami akan jaga motor korang sampailah anak, cucu, cicit. Kita jumpa nanti. See you guys. Bos. Bukan ke bercakap nak buat promosi? Ya. Tadi saya silap cakap. Depo ni bukan 1,5. Hari ni saya bagi 1,3 sahaja. Kita jumpa nanti. See you guys.